Mencari staycation yang boleh muat untuk 30 orang, ada 7 bilik, lengkap dengan semua fasiliti, berkonsepkan gabungan moden, Bali dan tradisional Melayu. Inilah dia, L-Shape Holiday Villa. Masuk-masuk je, dia punya vibe macam resort luar negara. Serious way, villa ni memang cantik. Dan sesuai sangat kalau korang nak buat event dekat sini. Tak payah cakap banyak, jom ikut akak staycation, kita house tour dulu rumah ni. Desain rumah ni agak unik sikit. Walaupun dia villa, tapi dia terbagi kepada dua bahagian. Satu rumah utama dan satu lagi bahagian hanya bilik-bilik sahaja. Rumah utama ni komplit. Dia ada living hall, dining dan kitchen area serta 2 bilik tidur di level atas. Kesemua bilik-bilik dia dilengkapi dengan 2 katil queen, fully aircon dan juga ada toilet sendiri. Kalau nak healing-healing tu, bolehlah layan view yang cantik dari balcony bilik atas ni. Ini pula living hall di bahagian luar rumah untuk korang lepak-lepak bersama. Okey, jom kita tengok bilik-bilik dia yang lain pula. Bahagian bilik-bilik ni merupakan unit 2 tingkat, yang mana 3 bilik terletak di level bawah dan 2 lagi bilik di level atas. Bilik-bilik dia pun besar, kemas dan selesa. Bukan tu je, toilet dia pun bersih. Set toiletries pun siap diberi. Dia punya dekor tak payah cakap lah, dah macam taraf hotel lah kat staycation tengok. Jujur cakap, memang puas hati lah kalau korang datang stay dekat sini. Aktiviti pun macam-macam korang boleh buat. Selain mandi kolam, ada juga ruang barbecue yang owner sediakan. Nak karaoke pun ada. Dengan sound system dia yang mantap, memang layan lah kalau korang karaoke. So, tunggu apa lagi? Kalau korang tengah mencari villa besar dengan vibe yang unik dan eksklusif, inilah dia L-Shape Holiday Villa. Roger owner untuk booking. Okay, bye.